Akak harap lepas ni awak jangan menyusahkan Q lagi lah. Awak jangan salah faham pula. Akak cakap ni bukan sebab akak ada perasaan kat dia. Tapi sebab dia tu kawan akak. Tak adalah. Kau faham je. Dah lama dah kan. Takkan ada perasaan lagi. Ya, dan disebabkan dia tu kawan akak tak suka tengok dia dalam kesusahan. Lagi-lagi dengan masalah orang lain. Lagipun Q tu share partner dengan Amril. Akak dengar awak mengandung. Jangan lupa cek. Takut anak tu dah besar menyusahkan orang pula. Sayang? Buat apa ni? Masak terus. Dia lapar. Alah, kamu tak panggil saya boleh tolong, ha? Tak apalah, dah siap dah pun. Tak apalah. Saya ingatkan lepas ni saya nak ambil orang gaji lah. Untuk tolong awak. Awak kerja ke apa, so awak boleh relax jadi bos. Kejap. Sebelum ni awak tak ada sibuk pun ambil orang gaji untuk mak. Lagipun Kalsum baru sangat pregnant. Perut pun tak nampak lagi, Q. Alah, macam mana tak kena mak. Mak kan tak suka. Ada orang gaji ni, dia suka buat gaji sendiri. Kalau nak ambil ni pun ambil untuk isteri. Sebab dia tengah mengandung. Yelah, dah ada isteri kan. Sekarang ni apa nasihat saya semua tak dipakai lah kan.